Tuan-tuan, benda sayang tak boleh buat-buat. Sebut di mulut boleh, dalam hati siapa tahu. Malam ni siapa yang paling kita sayang dalam hidup kita? Hanya Allah yang tahu apa yang duduk dalam hati kita. Isteri kita kah? Suami kita kah? Harta kita kah? Allah ataupun Rasul kah yang paling disayangi dalam hati kita? Syarat dia Nabi beritahu dah, fa anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan oleh Allah dengan orang yang paling kamu sayang. Kalau esok mati dalam malam ni Rasulullah adalah yang paling kita sayang, di mahsyar esok, di akhirat esok, tepi Nabi lah kita dibangkitkan oleh Allah. Senang ke susah? Kaedah dia senang aja dengar. Law ni tuan-tuan boleh set dalam diri masing-masing. Siapa yang paling kita sayang dalam hati kita? Tiap-tiap orang dia boleh bagi tahu diri dia sendiri benda apa yang paling dia sayang dalam hidup dia.